والمرسلين والملائكة المقربين شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن تعليم وتعلم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala dengan limpah dan kurnianya masih lagi diberi nikmat kesihatan, nikmat segar, yang mana nikmat itu kita boleh beribadat kepada Dia. Jadi malam ni kita tangguh dulu kitab kita tu, kita caw ke bak gerbel lah. Jadi kita ada jadi kertas lah boleh ambil sesorang lah untuk memperingati semula lah. Maka kata tak mengaji lagi, bak gerbel ngaji dah, semua ingat semula dah, boleh lah ambil bagi sesorang. Kertas tu orang panggil kesimpulan lah. Hak biasa ngaji dah tu risalah gerbel tu, insya-Allah lah. Nak ingat mak mula. Kalau bahasa sekolah orang panggil recap bahasa sekolah, masalah ada. Refresh mula. Itu bahasa standard lah. Kalau kita bahasa kapu gak perangat lah. Terkadang orang perangat hak molek tak apalah, takut-takut perangat hak basi, tak payah makan juga. Orang kata perangat tu boleh buah tu, kadang-kadang boleh makan, kadang-kadang basi. Basi kena cari yang lain dah lah. Ni kalau kita kata tidak sempurna pun, dan membalik kena tengok mula lah kita tu. Kita risalah gerbel tu. Ni sebagai peringat lah. Ada benda tak ingat, kena tengok mula. Sebab benda ni berlaku setahun kali. Kalau semaya tu insya-Allah kita dah ingat semua. Dah 2 hari-hari gerbel ni setahun kali lah. Kita dengar satu hadis berkaitan dengan kelebihan puasa Arafah. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafata qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Daripada Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu telah berkata, ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai puasa hari Arafah. Hari Arafah ni hari ke-9 Zulhijjah. Tahun ini jatuh kepada hari Jumaat lah. Tahun ni di Malaysia kita ni jatuh hari Jumaat, hari Arafah. Biarlah tak serupa dengan Mekah pun tak apa. Soh lah kita puasa tu. Ada sebab ada juga negara yang mana dia nak tiru Arab Saudi juga tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Sebabnya orang panggil matlak ataupun tepat naik matahari tu suku-suku tu lain-lain. Jadi terkadang dia nampak dulu matahari bulan, terkadang kita nampak dulu. Ni kita tak nampak, dia nampak dulu. Mana kata dia gaya awal pada hari dia kita. Tu panggil pak jarak dia, okey. Jangan kalau serupa tak apa lah. Kalau kena hari serupa juga sama-sama nampak, tak apalah, apa panggil gaya serupa. Ni suku ni. Di sebelah-belah Arab Saudi ke apa tu, dia jatuh kepada hari Khamis wukuf raya Jumaat. Ni kelebihannya kita puasa hari Arafah ni, katanya Nabi yukaffirus sanatal madiyah, diampunkan dosa, dikefaratkan dosa ni setahun yang lepas
dan setahun depan hari tu. Mana kata kelebihan puasa Arafah ni diampunkan dosa selama 2 tahun. 2 tahun depan, 2 tahun belakang. Setahun depan, setahun belakang. Atau kelebihan dia tu dah. Jangan tinggallah kalau boleh. Kalau lah tak gerak buat 2 hari, Khamis Jumaat, buat sehari tak apa dah. Hari Arafah saja. Asalnya makruh lah kita buat Jumaat saja. Tapi tak apalah sebabnya orang panggil jatuh kepada hari Arafah. Deh. Boleh lah. Tak ada awak sehari pun. Tak gerak. Molek puasa belakang ni start daripada 1 Zulhijjah sampai ke 9. Deh besar lebih tu. Puasa seterik. Tapi tak jadilah. Dia banyak hari tak puasa dah tu. Hari ke berapa dah kita ni? Masuk ke malam ke-3 kepak dah deh. 4 Zulhijjah dah. Ada kita tengok ketah kita tu dah. Ketah tu tajuknya peringatan untuk melakukan ibadah kurban dan akikah secara ringkas. Secara ringkas lah. Untuk peringatan je. Jadi ibadah kurban ni nama arak dia agak udhiyah lah. Arak dia ni. Apabila dia Melayu ke gerbe tu pun tidak Melayu ngoti-ngoti tu. Tu pun Melayu celuk arak dah tu. Sebab kurban ni asal kata araknya kurbah, menghampirkan diri kepada Ta'ala. Jadi di Melayu ke ya, aku berkorban untukmu. Arak dah tu. Cuma di Melayu ke ya. Tak apalah. Mungkin kita berhedah ke. Tapi arak dia nya udhiyah. Tu dia buat gapo ni udhiyah. Udhiyah tu gerbe tu. Selaginya nak bercara sikit bab akikah. Akikah ni masyhurlah. Waktu lah kita buat dua ni sebabnya ibadah masyhur ketika mana musim ni lah. Musim kita kata kat musim gerbe ni ada kat orang nak niat akikah. Ada orang nak niat gerbe. Sikit sebanyak tu kena tahulah. Nombor 1, setiap amalan yakni pekerjaan semestinya didahulukan dengan ilmu. Tu maklum dah lah. Maklum. Katanya Ta'ala, fas'alu ahla dzik in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, tanya olehmu kalau mu tak erti. Fas'alu ahla dzik, tanya olehmu akan ahli dzikir, orang ahli lah. Ulama mufassir kata ahli dzikir sini kena pada orang lain. Tanya olehmu akan orang alim. Tanya tu in kuntum la ta'lamun, jika sekiranya kamu tak tahu. Kita tak erti, tak pandai tanya. Tanya sini dengan mana belajarlah. Ambil kitab ulama buat mengaji. Tanya sebik-sebik tanya. Tanya masalah luar gini baik kita mengaji. Pada nanya tu, nanya ni terkadang boleh menyelesaikan satu masalah ya. Kalau kita mengaji banyak masalah hak orang gini, hak keliru kepala. Orang baca kitab ni terkadang hak ni hak kita tak faham. Banyak perkara kita boleh ambil daripada pengajian tu. Kalau soalan ni ya bolehnya. Molek juga nanya tu tapi satu je. Tidak bercabai orang kefahaman tu. Tapi untuk menyelesaikan masalah gaduh-gaduh logak-logak bolehlah nanya tu. Tapi kelebihan mengaji tu lebih lagi. Orang panggil ni tiap-tiap pekerjaan kena mendahulukan ilmu. Nabi kata al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu tu orang panggil tu imam bagi amal. Makmum dia siapa? Wal amalu tabi'uhu. Dan makmumnya siapa orang mengikut imam tu? Makmum dia nya amal. Jadinya kita mengaji dah syarat nak sah sembahyang Jumaat ni wajib tu imam tu depan pada makmum. Dia tak boleh tu imam duduk belakang tak sah. Tak sah tu imam duduk belakang. Jadinya kena mendahulukan ilmu dulu lagu mana pun. Nak buat kerja esok deh. Bukan setakat akhirat. Hak dunia pun kena dahulukan ilmu dululah. Orang tak gatal lah kata yang mana pun tak reti. Kita tanya dia mengerti bagi kata tak reti kahwin besok reti bagi mesti basuh ya. Di atas dia jahanam lah. Kadang-kadang terlebih sekeru
Kadang-kadang tak cukup sekeru. Deh, apa tu? Kita tak pandai. Ni bab agama lebih berhati lah. Kalau kita buat kerja kita tak pandai kak, dia saja jawab dia tidak betul ataupun salah. Dia salah kak. Orang panggil berdosa, mengaku lah pak ngujo dia je. Deh, abang telah kena beringat lah. Deh, bab ibadat ni. Yang kedua, di dalam ini bahasa akikah negeri ni, seseorang itu mestilah mengetahui beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah gerbe dan akikah. Kena tahu dulu. Nak buat amal tu kena tahu dulu. Mana benda kena tahu? Nombor 3. Nombor 3 katanya dia, antara perkara yang mesti diketahui sebelum melakukan ibadah tersebut. Jadi benda ni hak kita tulis ni bukan setakat orang panggil benda kena tahu ketika mana kita nak gerbe dan akikah lah. Semua ibadat lah merakumi. Nak semaya, nak puasa, nak menunaikan haji, nak keluar zakat. Semua benda tu kena tahu beberapa perkara ni. Apa perkara ni kena tahu. Sebelum ada kita nak buat, nak semaya kena tahu ni definisi semaya tu apa. Nak keluarkan zakat kena tahu zakat tu benda. Nak pergi haji benda haji tu. Nak tahu dulu definisi dia. Pertama, benda kita kena tahu apa? Ta'arif ataupun definisi. Bahasa kapur tak? Pengertian. Deh. Bahasa kapur lagi, bahasa kita Kelantan ni gapo benda. Deh. Gapo kat lagi ni? Gapo tu. Nak tahu mahiyah, nak tahu bagi tu. Deh. Gapo dia gerbe-gerbe ni. Tu. Salah dia tu. Jadi sebelum ada kita nak buat gerben tu tahulah apa nama gerben ni. Deh. Orang panggil definisi gerben yang orang panggil diberi ataupun ditulis oleh ulama. Gerben ni sebagai peringatan lah ni. Ingat mula. Gerben ni ma yuzbahu minan na'mi taqarruban ila Allah min yaumin nahri ila akhiri ayyami tasyrik. Ada gerben. Gerbe-gerbe ni ma yuzbahu, bagai yang disembelih. Binatang lah. Binatang yang disembelih. Binatang saat itu minan na'mi, daripada binatang pelihara. Pada ta'arif ataupun definisi sini ni, adapun binatang juga tapi tidak orang panggil bukan binatang pelihara. Mana kata tak boleh buat gerbe. Semelih makan tu boleh lah. Nak gerbe tak boleh. Mana antaranya? Binatang hak liar. Rupanya ke apa? Rupanya keje, rusa. Deh. Hak tu semua tu kuda. Semua tu orang panggil bukan binatang an'am. Nama dia. Ada pun binatang an'am ni ada 5 spesies ya. 5 jenis. Unta, lembu, rubah, kambing, beri. Tu ya. Yang mana sah buat gerbe. Deh, lain pada tu tak sah gerbe. Walaupun lo ni orang pego rusa, ada lalai rusa, pego lah lo ni tu. Deh, tapi tidak masuk dalam kategori binatang pelihara tu. Lo ni jangan dulu tak pego ke tu. Deh, jadinya tak sah nak gerbe. Sebab apa tu? Sebabnya an'am ni juga ketika mana kita mega banyak ekor, siapa kau dan esok dia wajib keluar zakat. Deh, ada pun kita pego orang panggil ni rusa beratus ekor pun tak kena keluar zakat. Sebab apa? Bukan binatang an'am. Ni binatang an'am lah sah buat gerbenya. Boleh niat nak gerbe. Ada pun nak makan boleh, nak jamu kapur tak ada masalah. Nak bewah ke apa tak masalah. Tapi nak niat gerbe tak boleh, tak sah. Lepas tu binatang an'am juga binatang yang berkaki 4. Binatang pelihara yang berkaki 4. Pelihara sini kak syaratnya binatang pelihara saat itu nak berkaki 4. Adapun binatang pelihara juga tapi bukan berkaki 4 tak sah kok gerbe. Ayah itik cerati hak tu orang pelihara juga tu. Tapi orang panggil tidak berkaki 4 tak sah nak gerbe. Nak melih makan boleh. Nak niat gerbe tak boleh lah. Sebab apa gerbe tu? Taqarruban ilallah. Kerana nak menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Semelih saat itu ingat nak menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita tengok ayat yang mana
kita duk baca semua surah tu lah, surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbi, fasalli maka hendaklah semaya olehmu. Semaya situ ulama tafsir kena kepada semaya raya lah. Semaya raya Aidil Adha. Sebab itulah raya nisbah raya Adha dengan raya fitrah ni di sisi kita umat Islam ni besar raya Adha lagi lah, raya haji ni. Sebab apa? Ada dalam nas Quran menyebutkan suruh semaya. Fasalli maka hendaklah semaya, kena kepada semaya raya. Lepas tu wanhar, wanhar tu kena kepada sembelih. Sembelih tekuk. Wanhar tu nahar ni sembelih. Orang mari batal tekuk, sembelih batal tekuk, sembelih binatang lah. Jadinya lepas dah semaya baru sembelih. Apa kata sembelih dulu semaya? Semaya dulu barulah sembelih. Jadi situ tu kalau ulama orang panggil ni fuqaha menyebutkan sembelih ni halah semata-mata sembelih binatang tu sah lah. Adapun tafsir di sisi ulama orang panggil ahli sufi, ulama tasawuf, ulama pesi orang panggil ni ahli orang panggil ni ahli yang mana hati dia ingat Allah Ta'ala, ahlillah, dia kasih Allah Ta'ala. Dia tafsir situ wanhar itu dengan mana apa? Sembelih ke apa? Sembelih nafsu. Ketika mana kita sembelih lembu tu, niat kata nak sembelih nafsu kita. We tak ada nafsu tu. Nafsu mana? Nafsu yang kita kata ammaratu bisu. Nafsu yang menyuruh kepada kejahatan. Suruh maksiat, suruh tak ingat Tuhan. Nafsu tu nak meleh. Bukan setakat meleh nate ya, nak meleh nafsu sekali. Tu panggil ibrah ataupun iktibar daripada sembelih. Bukan kata boleh makan daging. Boleh makan daging nenggok tak semaya be. Tak jadi kejo. Gerbe gitu, gerbe ni ingat Tuhan. Dia bukan kata nak makan daging sangat, nak ingat Tuhan sengatnya. Tiba-tiba makan daging tak ada, ingat Tuhan. Negoro. Boleh suk toleh boleh beres. Tu dia. Lagilah maksud meleh tu. Bila tu panggil udhiyah ni min yaumin nahri. Start daripada mulai daripada hari nahar. Hari nahar ni hari ke-10 Zulhijjah lah, hari raya. Ila akhiri ayyami tasyrik, hingga kepada akhir hari tasyrik. Hari tasyrik ni 3 hari lah, 11, 12, 13. Jadinya dalam mazhab kita Syafi'i sah untuk buat gerbe 4 hari. Hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13. 4 hari ni boleh buat gerbe. Ada pun mazhab Maliki dekat dengan orang panggil ni 3 hari lah. Bukan 4 hari dia. Ada khilaf lah. Cuma mazhab kita Syafi'i ni siapa kau hari ke-13 hari tasyrik. Hari tasyrik ni hari orang panggil ni hari jemur daging. Sebab orang dulu orang Arab dia jamai dulu tak ada peti ke apa. Jadinya ketika mana boleh hasil daripada orang sedekah ko, orang bagi daging tu, dia mau jemur dululah. Nak sipel lama ke. Jamai dulu tak ada peti, jadinya cara untuk boleh makan lama jemur. Sebab itulah digelar nama Ayyamut Tasyrik. Asal syaraka ni orang panggil ganilah untuk jemur daging tu dah. Kalau nahar ni hari batal tekuk. Kalau Arafah hari Ukuf tu, Arafah hari ke-9 Zulhijjah. Hari ke-8 orang panggil Yaum Tarwiyah, hari orang panggil kita tengok kuasa Mina, kuasa Jamrah. Jamrah Aqabah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta. Itu panggil Yaum Tarwiyah nama dia tu dah. Nama-nama tu dah. Dah habis itu dah. Waktu panggil takrif ataupun definisi bagi gerbe. Gerbe-gerbe ni binatang yang disembelih kerana Allah Ta'ala. Sembelih saat itu daripada binatang an'am, binatang peliharaan yang berkaki 4. Lepas tu sembelih tu bila? Start daripada hari ke-10 sampai ke hari 13. Ada pun kita nak melih lain tak boleh. Tak sah kita nak niat gerbe lah ni. Lah ni melih boleh lah nak makan tu. Nak niat gerbe tak boleh. Tu ya 4 hari tu ya. Masa dia tu dah. Adapun definisi ataupun takrif bagi akikah, kita tengok akikah tu dah. Definisi dia nya ulama orang lagi dia katanya ma yuzbahu inda halqi sya'rihi
Dia katanya binatang ma yuzbahu, binatang yang disembelih ke binatang sanilah disuruh dengan kerbau juga, binatang an'am juga. Kita nak memadai nak buat apa ni? Nak buat nak niat akikah ni nak binatang an'am juga. Tak boleh nak melih ayam, tak boleh, tak sah. Deh. Nak binatang an'am juga. Ma yuzbahu, binatang yang disembelih inda halqi, ketika mana panggil selepas pada bercukur, ketika mana bercukur. Jadi ulama buat satu orang panggil ni tertib lah, sunat. Kita buat tertib kan. Kalau kita ada niat nak buat akikah pada hari yang ketujuh, mula sekalinya sunat kita pernama dulu. Hari ketujuh kita pernama budak dulu. Winama budak, barulah kita sembelih binatang, barulah kita cukur kepala budak. Deh. Tapi kalau kita tak nak, ketika mana hari beranak hari pertama tak ada niat nak orang panggil nak ngekah hari ketujuh, disebabkan PT tak ada lagi ke apa, lorak deh, tak ada orang nak masuk ke apa gitu gini, tak tahu bila kita nak buat. Jadinya sunat kita pernama anak kita tu pada hari pertama. Tapi kalau kita ada niat nak buat akikah pada hari ketujuh, molek tak hari ketujuh. Sebab akikah ni afdal, hari yang paling afdalnya, banyak pahala kita akikah hari ketujuh. Deh. Hari ketujuh ni start daripada hari beranak. Mula daripada hari beranak. Kalau beranak tu si hari. Kalau beranak malam, tunggu esok, kira esok. Kalau kita beranak orang panggil malam Ahad, start pagi esok Ahad tu. Baru start tu dah. Tu cara orang panggil pilih hari lah. Cara dia tu dah. Hak comel tertibnya ulama ajar, mula-mula kita pernama ke budak dulu, lepas tu sembelih, barulah kita bercukur kepala budak tu. Hak kita buat ni orang panggil ambil berkat lah. Dia panggil tu imam, panggil ustaz tu mari cukur belah mulut. Leh. Hak sebenarnya cukur hari ketujuh ni. Cukur sebutir kepala lah. Ketika mana lepas pada cukur tu, sunat kita sedekah. Orang panggil sedekah nilamah seberat rambut budak tu. Kalau tubik kita cukur-cukur rambut anak sana tu, tubik 2 gram. Sunat kita sedekah mah ni sebanyak nilai 2 gram lah. Ada contoh lah ni 1 gram kita kata rekat dengan 500, 2 gram kat 1000 lah kita sedekah ke pakai miskin. Tak mampu nak sedekah qadam mah, kita sedekah qadam perak. Deh, tak mampu kok. Sajalah. Tak ada lah pahala tu. Tak ogok-ogok kak. Bukan kata wajib, tapi kalau ada mampu kak boleh. Sebab tu ketika mana tu guru atau ustaz ya gunting rambut budak ke, ya tak kosi, ya letak lepkah apa tu. Nak suruh tuai rumah tu tahulah bahawasanya pahan ini dia mau cukup belaka lah. Jangan suruh lebah belaka putih kepala lama. Deh. Lebah pula kat juga. Tak email lah kat juga. Dia buat sendirilah waktu tu. Orang panggil istilah dia apa? Isyarat lah. Ataupun kalau bahasa lain ni apa istilah dia? Tak ingat dah nama dia, istilah dia. Kita ambil orang panggil berkat sikit lah. Untuk tu saya mencukur diri pula. Deh. Suruh balik cukur diri. Janganlah suruh tu email aku nyanyot dia. Tak deh. Putih kepala bodoh. Dah lah kepala budak lembek. Nak buat kasar-kasar tadi. Jadi kita cukup diri, sudah gom, sudah diri mak dia atau pupuk dia ikutlah. Sudah cukup tu barulah timbel. Timbel tu sedekah. Deh. Akikah ni start bila waktu boleh? Start daripada beranak. Hari beranak tu, hari bercerai. Ketika mana bercerai anak dekat pada perut mak dia tu, boleh dah nak ngekah. Hari pertama boleh dah nak ngekah pun. Cumanya hari afdal sekali, banyak pahala hari ketujuh. Tu pun kata sunat akikah ni, hukum sunat akikah ni kena kepada orang yang wajib nafkah di atas dia. Siapa? Pak dia lah. Orang yang wajib nafkah di atas budak sana tu, pak dia lah. Kalau lah pak dia tu disunatkan, kalau pak dia ada duit lebih pada hari tu lah. Ketika mana tempuh orang panggil ni tempuh nifah isteri dia ni, dalam tempuh nifah isteri dia tu, kalau suami ataupun ayah kepada
Budak saat itu ada duit lebih nafkah. Barulah orang panggil sunat buat akikah. Deh. Hukum akikah punya sunat. Ditekek hukum sunat ni ketika mana seorang orang panggil pok ataupun wali bagi kanak-kanak saat itu ada duit lebih. Bila? Ketika mana tempoh muddatul nifah. Orang panggil tempoh nifah isteri tu. Kalah 40 hari keluar nifah. Asal tu kalah dalam 40 hari tak ada betis. Cakap boleh bempoh susu, no susu mak mahal kali. S70 kau mahal. Mahal tu. Hot seluk lapuk je. No beli hot tu tak ada dah ngek kau kata tahun ni. Tak apalah. Selama mana 40 hari tak ada. Alpah dah tu tak sunat lapuk je nya. Nanti balik ni kena pada anak je sendiri lah. Anak panggil akikah bagi diri sendiri. Ngek kau diri sendiri. Supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana umurnya balik kan Nabi ngek kau sendiri. Kalau tidak mampu janganlah siapa butet ejahlah kambing seekor nak ngekor nak lawe. Tak perlulah sebab tak sunat tu. Hak sunatnya bagi orang ada lebih. Bila tu? Dia kira muddatun nifah. Panggil tempoh nifah. Lebih pada tempoh nifah juga. Taklah buat dia. Nak buat yoga so. Contoh kita kata anak dia 2 tahun dah, 3 tahun. Lah ni ada betis lah. Jual kebun ke ataupun boleh projek. Ada betis lepok dia kaya dah. Nak buat apa panggil ngekor untuk anak. Boleh. So tapi ingat ketika mana anak kita belum balik lagi, tak boleh kita nak buat ngekor saat itu ambil duit daripada duit anak tak boleh. Tak sah lah. Ni tengok duit gaya banyak budak ni. Buat ngekor tak boleh duit dia tu. Jangan gunalah duit dia tu. Duit yang mana orang sedekah ketika mana raya ke ataupun cukup bodoh tak boleh guna tu. Tak boleh guna lah. Untuk orang panggil ni ngekor dia tu. Ngekor gelebih. Ada pun kita nak beli susu dia boleh. Tak ada betis lah. Betis ayah ni. Betis dia lah. Mungkin amal orang sedekah cukup jambul ni. Betis dia lah. Beli susu lah tak apa. Tak ada betis lah kita pun. Banyak orang betis majlis habis betis. Habis betis anak dia beli susu. Tak apalah. Untuk dia sendiri. Adapun hak ni dak. Hak ni asalnya hukum sunat ni kepada ayah dia. Tiba-tiba ayah dia nak buat juga. Tapi dia ambil betis anak. Tak sah tu. Patutlah sunat saat itu dituntut pada anak pula lah. Ketika mana balik dia buat sendiri. Akikah tu dah. Ngekah tu dah. Hak tahnik, hak belah mulut ni disunatkan ni bila? Ketika mana lepas pada beranak sebenarnya. Hak kita buat ni yang panggil baru kita ingat istilah yang simbolik. Simbolik cukup sikit lepas tu belah mulut. Hak ngertinya sunat belah mulut ni ketika mana tahnik ni belah mulut lah. Meletakkan sesuatu di mulut tahnik. Ketika mana lepas pada beranak lah. Lepas dah beranak antara perkara sunatnya dalam kitab ulama ajar tertibnya lepas dah beranak mula-mulanya bel dulu. Bel telinga kanan, komak telinga kiri. Lepas tu ada dalam kitab ya anak talibin Syekh Abu Bakar Syatuk dia katanya sunat juga kita baca surah Al-Ikhlas Qul Huwallahu tu. Surah Al-Ikhlas Inna Anzalna. Sunat tu ketika mana kita pergi baby tu baca lah. Lepas pada komak ni dua-dua lah. Sama ada baby saat ni tu laki-laki atau perempuan. Apa kata baby laki-laki kita perempuan kita komak dah dua-dua lah. Tengok kanan, tengok kiri. Tak usah guna peka lah. Bodoh tu. Gitu je Allah gitu. Jangan laum nanya bodoh. We bunyi je. Lepas tu pok dia sekurang-kurangnya mana ketiga gak bel tu dah. Ni cari misi tu bel. Apa gak pok dia tu. Tak reti nak bel cari misi bodoh. Jangan. Dah sekurang-kurang hok basic tu ngaji dah. Jadi pok tu. Lepas tu lah baru kita tahnik tu. Lepas pada bel, lepas tu kita baca surah bihu gak. Lepas tu baru tahnik. Tahnik ni kau kita masuk ke kermu dalam mulut wuduk. Dengan orang panggil nak kepada kita mamuh dulu lah air liur kita tu. Kita ambil daripada mamuh kita tu letak di orang panggil ni lelangit wuduk tu. Pok dia sendiri lah buatnya. Contohnya sunat orang soleh lah.
pok dia kena soleh lah. Kalau lah pok dia cak lepak dah. Deh. Buah kat awal dia anak dia waktu buah jugaklah. Anu pok pok dia tahnik. Lewat tu dia ke mana tahnik tu. Lah kena jauh lah pok dia tu. Dan nak ambil air dia ni. Tak di mulut anak tu. Lah jangan tok putih seluk lah bodoh tu. Makan semua putih. Deh. Sikit lah bicara je. Tak di langit dia. Baru sebelum pada makan benda lain tu. Dan sebelum pada masuk susu ke apa, waktu mula tahnik tu. Hak comel kali, tapi tak tahulah lannya. Mungkin tak biasa juga. Lan tak tahulah aku doktor marah kerana Allah alailah waktu tu. Cumanya tahnik tu semua tengok di situ. Lepas pada keluar anak, tak makan ke satu lagi. Kita tahnik lagi dah. Dia orang kata nak jadi pok nak jauh lah. Barulah anak dia terjauh. Tu lebih okey lah bab akikah tu dah. Hak tu hukum. Hukum ni kalah gerben ni hukum sunat lah. Dalam mazhab kita Syafi'i sunat muakkad. Yang kedua tu dah. Hukum kalau gerben, kalau kita tanya hukum gerben apa? Sunat muakkad. Sunat yang ditutup mazhab kita Syafi'i. Adapun mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, hak tu wajib. Tiap-tiap tahun wajib. Mazhab Hanafi. Adapun mazhab kita Syafi'i sunat muakkad. Tapi ingat terkadang diberi hukum wajib juga. Hak tu pak takutnya. Asal hukum gerben ni sunat je, tapi diberi juga hukum wajib. Tu pak pusing deh. Apa tu? Ketika mana kita silap kecek. Deh, kita pergi ayak. Ni lembu gerben ni. Ni lembu gerben kawin ni. Kita panggil takyin, menentukan lembu saat ni tu nak gerben. Atau panggil diberi hukum wajib. Dia gerben wajib ada dua. Wajib sebab nazar, lepas tu diberi hukum seperti nazar. Nazar tak apalah, dia nak berlapah nazar. Di atas aku wajib sembelih lembu ni. Tu diberi hukum nazar, tu wajib lah. Apa berlapah nazar. Di atas aku wajib sembelih lembu ni. Tu lapah nazar tu. Ni dak ia tidak gantung dengan lapah nazar, tapi diberi hukum nazar juga. Panggil gerban takyin nama dia. Menentu. Kita tanya pun lembu tapi tunjuk ni lembu kahwin nak gerben tahun ni. Mentakyin menentukan lembu nak gerben, dia beri hukum wajib juga. Dia wajib kah daging semua kakah. Dia ada orang panggil ni sebutir lembu saat ni tu ataupun kambing saat ni tu wajib tu kau lakon. Nak sipeh. Tak nak makan daging tu wajib tu kau lakon. Tanduk ke apa memang tanduk tak makan. Tanduk tu jangan tanduk wajib dekoh juga. Sebab apa? Diberi hukum wajib gerben ni. Pahala besar lah. Pahala tak nak kecek dah. Gerben wajib sunat. Besar wajib dah. Bos semaya lah. Semaya sunat dengan semaya wajib. Semaya wajib. Sebab tu kita yang keliru. Semaya kodoh dengan semaya sunat. Kata dia mau kena kodoh dulu. Sunat banyak ni. Sunat ni kodoh sama mana? Kodoh wajib. Sunat. Kena mendahulukan wajib dulu. Ni cuba gerben ni gerben wajib. Kita senang dekoh lako, wajib dekoh lako. Apa pahala? Yalah neng mata pun. Neng kalau mesti nak kecek tu. Buat gerben wajib. Ni gerben kafir. Ni lembu ni kau nak gerben tahun ni. Diberi hukum wajib tu. Lepas apa? Takyin menentukan. Pahala besar dah. Yang dia pahala besar yang ni. Walaupun seekor pun nak dekoh orang pun. Tak apalah. Gerben wajib. Pahala besar. Tu kecek kira dengan dia pun dulu. Kawin dekoh dia wajah sikit. Tu kecek kira mula tu. Jangannya wajib dekoh dulu. Adapun dia jadi milik dia. Dia nak wih mula kita. Tu syukur lah dia kata. Dah dia mau wih kawin ambil. Tak ada semuanya. Dia kata buat siku duduk lah. Boleh ya pun nak mula jamanya dia kata kita duduk kitanya. Senyap lah. Otak atas dia nak ubi berapa kali kitanya. Tu kalau gerben wajib tu dah. Wajib tu kau laku lah. Kita tak boleh makan orang yang di bawah nafkah kita tak boleh makan laku tu. Kalau mak kita ubi nafkah pada mak kita. Mak kita tak boleh makan juga. Kalau adik-adik boleh. Sebab apa? Adik-adik ni bukan orang yang wajib kita nafkah. Dia waktu kita ke mana keluar zakat. Adik-adik boleh lah nak keluar zakat kan. Dia kita nak zakat pada adik kita yang mana adik kita miskin. Boleh.
Di atas jalan miskin. Adapun orang yang di bawah nafkah kita nak keluar zakat juga, nak beri juga zakat kepada dia. Supaya contohnya mak kita, ayah kita ataupun anak kita sendiri, kita nak keluar zakat pada anak kita. Boleh. Tapi jangan abang ini jangan di atas jalan pakai nak miskin. Selain daripada tu boleh. Atas jalan ke apa? Kita bisa zakat pada anak kita. Atas jalan anak kita tu buta. So, boleh. Ataupun atas jalan anak kita ni ibnu sabi, orang musafir, boleh nak beri. Dia bukan kata semata-mata pok dia tu tak boleh beri zakat pada anak, bukan. Dia tak boleh beri tu atas dasar, atas jalan ambil zakat, atas jalan miskin dan fakir lah. Adapun selain tu boleh. Dan anak kita ngaji jiu, contohlah kita kata. Ngaji jiu ni golik-golik kat set berutih aja. Deh. Mula-mula kali berutih atas muka kami ni jiu. Ngaji jiu sudah lalu bodoh. Tak ada kerja berutih dah. Jadi nana tu. Kerja tak boleh. Kerja interview kata nak kerja boleh kena ada pengalaman 2 tahun. Gok tak biasa kerja pengalaman mana? Tak boleh lah kerja nana nak je. Dan nak bayar hotel bayar. Jadinya pok dia tu boleh dok keluar zakat pada anak. Boleh lah. Atas dasar apa? Buta. Atas dasar fakir miskin tak ada. Tak sah. Sebab apa? Kita wajib sara dia. Tu kena ingat tu. Tu bab zakat lah. Cuma ayat sininya orang panggil bab makan saat itu, orang yang di bawah wajib nafkah dia tak boleh makan lah. Ketika mana kita niat wajib tak boleh makan. Ada habis itu dah. Gari isyara kita ni. Tu je. Syarat-syarat sah kita. Yang ketiga syarat-syarat sah gerbek ni antaranya binatang saat itu jangan panggil ada air lah. Jangan ada air yang mana mengurai ke daging. Mana air mengurai ke daging? Buta, gelo, lembu tuku sangat. Orang panggil ni hilang sedikit daripada apa ni? Hilang sedikit daripada ni lah. Telinga tu, daging telinga kan? Kalau lah ya stay tebuk tu menghilangkan daging. Kalau tebuk tu tak menghilangkan daging tak apa. Tebuk istilah dia orang ni tebuk peluah ya. Tak apa tu. Orang tina cucuk sobel lah. Tu tak apa. Sah lah nak gerbek tu. Adapun menghilangkan daging tak sah nak gerbek. Gerbek mana tu? Gerbek sunat lah. Adapun gerbek wajib boleh. Apa tu ketika mana lembu kita ada air, cara dia nya. Lembu kita kata pegang molek dah. Ketika mana sehari 2 nak sembelih ni XD pada kaki. Tu air tu. Pada kaki tu. Ataupun botol ngelah kali. Cima ni botol lembu. Botol ni tak sah mana awak gerbek. Gerbek sunat lah. Adapun gerbek wajib boleh. Tak kita menutup dah lembu ni aku nak melih. Di atas aku wajib melih lembu ni. Awak panggil gerbek wajib tu nazar. Sah. Awak tu ulama ajarnya ketika mana lembu tak ada air kita niat wajib. Boleh pahala ke gerbek. Jangan kita kata biarlah tahun ni tak boleh gerbek lah. Munggu ada air dah ni kot bakal menggeser sajalah. Rugi lah kita nyo. Cara dia nak pahala ke gitu. Buat gerbek wajib. Pahala besar gerbek wajib ni. Wajib sedekah laku lah daging tu. Tu dah. Kalau ada air lah. Air tu yang mengurai ke daging. Ada pun air yang tidak mengurai ke daging tak apa. Tanduk patah belah. Tak apa tu. Tanduk belah ke. Tak apa. Ataupun gigi patah copeng. Ada gigi lembu. Yang tu boleh gerbek lagi lah. Adapun mengurai ke daging tak boleh. Panggil maaf kita kata kat batu dia lah. Batu tak ada. Soyok. Kena pagar. Batu dia tu deh. Soh dak gerbek, soh banyak batu yang kita makan. Batu dah kita kata takar dia tu, ulama kata hari makan lah. Ada pendapat ulama kata hari. Nyumpuk kita wasuk ke tu. Janganlah makan. Ada juga pendapat ulama kata hari makan tu. Batu ketika mana tak ada tu lah kita kata kosi. Kosi kau kasih. Kasih. Ketika mana menggarak main kosi berhugih semaju. Dia ketika mana binatang ni ya kasih tu. Kasih ni ya kaca batu dah. Kau buat? Buat ke kaca? Kasih ni.
Oh ya kapik dia. Ha kapik. Dia. Kapik ke kira tu itu tu daging tu. Apa? Dia soh gerbel lagi lah. Sebab kita makan situ tu. Deh. Ada pun telinga tak boleh. Telinga soyo. Memang kita tak makan, tapi daging tu orang makan. Ada telinga tak boleh tu. Kalau soyo tak apa, tapi jangan menghilang ke daging. Kalau soyo saja beloh dia kata ataupun soyo gatu, soh lagi lah nak melih tu. Nak ni gerbel tu dah, soh lagi. Tanduk tak apa. Sebab dia tidak menggunakan daging tanduk ni. Kalau gila jangan gila. Sebab apa? Menyebabkan tak makan. Kalau gila jenis makan tak apa, makan juga. Gila makan tak apa. Hak ni gila pasti tak si makan. Hak tu tak sah gerbel. Sebab apa dia gila tak makan juga. Jadi daging je guru. Jadi tak sah gerbel. Sebabnya kita orang panggil ni kita tupu pada daging ni. Gerbel-gerbel ni kita tupu pada daging. Lepas tu gerbel afdah hak jantan pada tino. Kalau zakat afdah hak tino keluar. Sebab apa? Kita tupu kepada panggil ni ada keturunan ni. Apabila kita pegang kita keluar ke zakat tino, jadinya insya-Allah pandai juga anak lah. Adapun gerbel ni kita tupu pada daging. Dia daging ni jadi hak tino ni kurang lah. Lepas mengandung lepas pada beranak. Waktu tu ada pendapat ulama kata tak sah. Tapi ada pendapat muktamad mata kita siap insah lah. Boleh lah buat gerbel ketika mana lembu lepas ada beranak. Tapi daging dia tu orang panggil ni tak sedap lah. Daging mana lembu lepas ada beranak tak sedap. Jadi jom ni hak jatuh lah kita kata. Tupu deh buat gerbel ni. Tu dia dah. Yang keempat waktu sanalah. Waktu gerbel ni 4 hari. Adapun waktu akikah panjang masa. Start daripada beranak budak tu siapa kau yang mati. Adapun tepuh nifas saat ni tu kena pada pok dia. Ni ingat orang tanya setara mana pok dia kena gerbel. Tu setara tu disunatkan pada pok dia ketika mana muddatun nifas. Ketika mana tempoh nifas isteri dia tu. Kalau isteri dia mari nifas 60 hari disunatkan tu. Kalau tak ada duit celah tu tak sunat lah pada pok dia tu. Kalau 60 hari tak ada piti, tu disunat ditekir sama. Lepas pada balik bodoh, ditekir ke sunat tu di atas bodoh tu lah. Untuk akikah diri sendiri tu dah. Lebih kurang lah. Yang keempat ni katanya perkara yang kena tahu semasa ibadat. Ni banyak perkara lah. Antara kita ayat lebih kurang dah. Antara benda kena tahu ketika mana kita nak orang panggil ni melaksanakan gerbel, kena tahu berkaitan dengan pemilik binatang dulu lah. Dengan cara jual beli ataupun heboh. Lepas tu kena tahu juga masalah wakalah, masalah wakil-wakil. Hak ni penting juga lah. Tak ada nak orang malam ni minta maaf banyak. Banyak wakil-wakil ni kena ingat mula lah, tengok mula lagi tak tu deh. Buat jual beli so lagi lah. Aku tak ajak dekat silap aku tak ajak. Jadinya antara syarat sah kita jual beli ni, syarat sah orang panggil berlapah jual beli mesti muafakat di antara pembeli dengan penjual. Itu boleh tidak muafakat. Contoh kan penjual kata ambo jual lembu ni dengan harga 700. Dia orang beli dia kata ambo beli satu bahagian daripada 7 dia dengan harga 700. Itu tidak muafakat tu. Sebab apa? Orang jual kata lembu seekor tu 700 yang jual. Mungkin tak kerti kan jual gitu je. Orang beli ni dia cakap mak lah jauh dia. Dia kata ambo beli satu gia. Ambo beli satu gia daripada 7 gia dengan harga 700. Tidak muafakat tu. Tak sah tu. Jual beli tu tak jadi. Tapi kalau orang jual orang beli tu sekedik kata, ambo belilah lembu ni dengan harga 700 beres boleh 700 lembu dia. Dia murah hari tu lembu. Orang lain tak dia akak jual beli dah apa? Lembu dia dah ni. Waktu ketika mana kita orang jual ataupun kita beli kena cermat. Ambo beli satu bahagian daripada 7 gia. Ni mudah-mudah apa ambo jual ada lembu ni. Saya call lembu tu. Jangan bermudah-mudah lah. Sebab apa syarat dia tu wajib muafakat di antara pembeli dengan penjual. Serupa tu. Ambo beli satu bahagian dengan harga 700. Ambo jual satu bahagian dengan harga 1000. Lain dah tu. Tak muafakat kot. Apa tu lah syarat juga tu. Antaralah benda kena ingat dia. Lepas tu muwakil ni
tak boleh kita wakil di atas wakil pula. Contohnya orang wakil kita suruh orang panggil ni pergi sembelih, tiba-tiba kita tak boleh, kita suruh orang lain pula. Orang wakil demo lah melih tak boleh, tak sah wakil di atas wakil, kena ingat. Jadi kalau kita tak mampu nak sembelih, kita kena ayat lalu orang kata demo tak boleh wakil kahwin ni, tapi kahwin boleh siapa lah, ke siapa-siapa yang mana boleh kahwin wakil dia. Nak gitu. Jadi kita jangan terima lagi wakil. Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak buat. Antara lah benda-benda kena ingat tu dah. Habis itulah insya-Allah kita sambung pula lepas pada 6 lah. Lepas pada hari raya dah. Mungkin kita jatuh hari raya dah kita ni. Tak hari lah saya kan mengajar hari raya. Dia kita ngaji dah hari raya ni. Lepas 6 lah main grupen dah. Tak peserta grupen lah mana tak boleh ada hotel dia ambil tanya. Kan? Dia ada hotel yang orang dia. Hotel yang bank. Tapi dia peserta grupen. Peserta grupen. Dia benarnya hak sunat muakkad ni kena kepada orang yang ada duit lebih. Duit lebih nafkah diri dia dan nafkah kepada orang yang wajib nafkah lah, isteri dia atau anak dia. Bila tu? Pada 4 hari. Hari ke-10 Zulhijjah, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13. Ada duit lebih selama lebih pada 4 hari ni ada duit lebih. Itulah orang yang diberi hukum sunat muakkad. Ada pun orang yang mana tidak ada lebih duit dia. Kalau kira tolak yang hotel ke gini tak ada ke sekarang. Tak sunat. Tak jadi budaya tak? Itulah nyanyi juga aku sampai putih nak kerebian tak kena. Dah kita ada hotel, bayar hotel dulu sebab tu sunat. Hotel ni wajib bayar. Terlalu orang panggil mengikut orang setempat ada yang mau kerebian, ada yang mau tak buat nak kerebian. Dah mak rana kita tak reti. Hukum sunat tu bagi orang yang ada lebih. Kalau biar air dia hotel juga tak bayar. Biar subhanallah lah mungkin kira hotel tu dah kira semua hotel semua tak kira lah kereta kau motor kau rumah kau kita akad hotel tu hotel lah kira tu biar hotel dia tak bayar tapi masa hotel tu jam lagi dia jadinya tidak sunat sebenarnya buat terjadi jadi buat tu tapi tidak sunat lah. Moleknya dia mudah lu ke hotel dia dulu deh. Jadi insya-Allah lah tak ada gapo tu. Boleh lah kira gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa wa arina al-batil wa arina al-batil